Tengok ni guys, Xpeng X9. Ni luxury EV MPV yang bersaing dengan Denza D9, Zeekr 009 dan of course Toyota Alphard dan Vellfire semualah. Hari ini saya akan huraikan 3 perkara yang saya suka, 3 perkara yang saya tak suka pasal kereta ni. Jom kita tengok. Pertama sekali, actually kereta ni dah outdated. Kat Thailand ada facelift. Dia lagi powerful, range dia lagi jauh dan dia boleh charge lagi pantas. Dan actually model ni sudah di-update daripada when dia first launch tahun lepas. Tahulah dia punya spek tinggi sangat, tapi bila dia update kerap sangat, pasti owner tak suka. Tapi despite that, kereta ni masih nampak gagah, masih nampak futuristic, especially dalam warna matte grey ni. Dan untuk versi update ni, ayat Xpeng ni dia bernyala dan dia ada self-leveling center cap macam Rolls-Royce. Memang cut. Kat dalam skrin ni sangat besar dan actually dia punya interface agak senang nak guna. Tapi kereta ni ada banyak fungsi, semuanya boleh customize. Dia ada level 2 ADAS siap dengan automatic lane change. Dia ada remote park assist. Dia ada banyak wireless charger, semuanya boleh dipadamkan individually. Dan biasalah untuk EV China ni, corong AC pun kena adjust kat skrin. Disebabkan itu, sistem ni memang sangat kompleks. Bila korang beli kereta, kena spend at least setengah jam untuk set up kereta ni according to your preference. Dan on the topic of screens, kereta ni ada digital rearview mirror. Tapi disebabkan kamera dia diletakkan kat nombor plate, dia punya angle rendah sangat. Tapi ruang second row ni, tak boleh kalah lah. Kerusi ni sangat selesa dan dia ada fungsi heating, ventilation dan massage. Dan dia ada one touch recline, zero gravity. Boleh baring, boleh tidur pun. Lepas tu dia ada cup holder, ada meja dan fridge pun ada. Tapi yang paling cool, unlike Denza D9, tengok ni, dia ada roof monitor. Boleh tengok YouTube, Disney Plus, tapi Netflix tak ada lah, sorry. Kat belakang dia punya backrest dan headrest boleh di-adjust guna elektrik. Dan kat belakang kerusi ni boleh pusing dan lipat ke dalam boot. Bab driving, suspension kat depan memang sangat selesa sebab dia ada air suspension. Tapi kat belakang dia rasa a bit bouncy dan dia ada sedikit vibration bila masuk lubang. Dia bukanlah teruk sangat dan actually dia lagi selesa daripada Denza D9. Tapi kalau korang tauke yang suka duduk kat belakang, korang nak kereta yang paling selesa, memang luxury sedan macam Mercedes S-Class dan BMW 7 Series lagi bagus lah. Tapi kereta ni jauh lebih murah lah. Dan satu perkara yang saya kena point out lah, kereta ni despite dia punya panjang 5.3 meter, dia punya turning circle sangat kecil sebab dia ada rear wheel steering. Akhir sekali, range. Model ni adalah top spec 2-wheel drive long range Pro Plus dan range dia adalah sejauh 590 km WLTP. Angka ni agak bagus untuk segmen ni dan aku rasa agak realistik lah. Kereta ni saya dah bawa 240 km dan dia masih ada range 200 km. Saya tak bawa slow ya, dan bila kita buat photoshoot, kereta ni dia on sampai 2 jam lebih. Aircon semua on. So bila dah ambil kira penggunaan berat macam ni, range sejauh 400 km lebih boleh kira acceptable lah, especially untuk kereta yang sebesar dan seberat ni, lebih 2.5 tan. Dan kereta ni boleh DC fast charge sampai 315 kW. Dia boleh charge daripada 10 hingga 80% dalam masa 20 minit. Despite kereta ni ada bateri besar 100 kWh. So itulah Xpeng X9. Harga dia RM281,000 untuk Standard Range Pro, RM299,000 untuk Long Range Pro dan RM315,000 untuk Long Range Pro Plus ni. So, apa kata korang? Harga ni berbaloi tak untuk kereta ni dengan spek dan feature dia? Tulis kat bawah.